Ramai orang suka simpan emas di dalam bentuk gold bar ataupun dinar. Tapi tahu tak, kalau kita jual semula di tempat yang salah, keuntungan kita boleh jadi jauh sangat berkurang. Sebenarnya, kalau kita beli emas daripada pabrik gold, sebaiknya kita jual semula kepada pabrik gold juga. Kenapa? Sebab pabrik gold ada sistem buyback. Dari awal lagi, kadar spread sudah jelas. Sama ada masa beli ataupun masa kita nak jual. Dan yang menariknya, pabrik gold dia tidak kenakan apa-apa caj tambahan. Walaupun emas ini calar, rosak, patah, kemek ataupun sebagainya. Ataupun hilang resit pembelian. Tapi kalau kita jual gold bar ataupun dinar pabrik gold di kedai emas biasa, mereka akan anggap emas itu sebagai emas yang terpakai. Harga yang mereka tawarkan boleh jadi jauh lebih rendah dengan kadar spread yang sangat tinggi sehingga 15 hingga 25% daripada harga emas semasa. Rugi kan? Jadi, bila tuan-puan simpan gold bar ataupun dinar pabrik gold, pastikan jual semula di tempat mana tuan-puan beli. Barulah keuntungan maksimum. Dan kita tenang sahaja sebab ada jaminan buyback daripada syarikat pengeluarnya. Untuk tuan-puan yang ingin mulakan simpanan emas, klik saja link di bio saya akan bantu tuan-puan sebaiknya.